tadi di Alfa di kafe, alhamdulillah batu karang saya keluar melalui pudi kencing sebesar duit sekupak. Okey, Puan nak tanya, berapa lama Puan ada masalah batu karang? Okey, saya ada masalah batu karang dalam 4-5 tahun. Lama. Jadi setiap kali Puan ambil ubat tahan sakit tu, ada kesan lain tak bila ambil ubat-ubat lain? Okey, kalau ubat tahan sakit tu, kesan dia saya akan mengalami sakit pinggang. Okey, sakit pinggang, lepas tu saya akan rasa tak bermayang, tak larat. Tapi setiap kali tu ambil ubat tahan sakit ni memang kesan dia memang betul-betul sakit pinggang lah. Okey, sakit pinggang Okey. Kedua saya nak tanya, berapa lama Puan nampak selepas makan produk Warten? Okey, saya makan produk Warten tu tak sampai sebulan. Tak sampai sebulan. Masalah 4 tahun selesai. Alhamdulillah. Dia macam ni, lepas batu karang dah keluar masa daya haji. Orang korban macam-macam, Puan korbankan batu karang Okey, rasa lega je tu macam mana? Okey, rasa lega dia tu memang selega-leganya lah. Sebab batu karang saya ni, saya dah masuk KPJ 4 kali, Langwai sekali, GH Penang sekali saya tebuk tulang belakang. Saya dah tebuk dekat tulang belakang untuk keluarkan batu karang. Kesan dia pun ada lagi. Jadi yang ni kira batu karang macam orang Kedah kata batu karang ketegak, dia tak nak keluar. Okey, jadi sekarang macam mana? Ada tak masih mengambil ubat tahan sakit apa-apa semua dah? Okey, sekarang saya dah tak ambil ubat tahan sakit. Saya pun dalam masa setahun ni pun saya tak jejak kaki lagi dekat hospital kulit, Langwai, KPJ ataupun GH Penang. Dah tak ada lagi. Okey.